Berita terbaru yang menggemparkan negara kita, yang mana kerajaan Malaysia menarik subsidi gas bagi peniaga-peniaga restoran. Adakah ini bad news ataupun good news? Sudah pasti ia akan menjejaskan peniaga-peniaga restoran. Kerana apa? Kerana peniaga restoran terpaksa menaikkan harga barangan kerana kos telah naik. Dan bukan itu saja, bagi pengguna, pengguna juga terpaksa membayar lebih daripada harga biasa sebelum penarikan subsidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my channel sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, news yang telah saya sebutkan sebentar tadi sudah pasti akan memberi kesan sama ada positif ataupun negatif. Tetapi bagi pelabur-pelabur yang mempunyai akaun pelaburan saham, mereka tidak peduli sama ada bad news ataupun good news, ini mesti ada opportunity. Mungkin bagi good newsnya adalah kepada peniaga-peniaga kerana mendapat revenue yang lebih tinggi. Dan manakala bad news kepada pengguna, harga barang menjadi naik. Tetapi bagi pelabur saham Bursa Malaysia, mereka melihat sama ada bad news ataupun good news ini ada peluang-peluangnya. Jadi saya akan kongsikan pada anda sebentar lagi apakah news ini yang berkaitan dengan saham yang akan kita kongsikan. Dan saya nak disclaimer, tujuan video ini bukanlah sebagai buy call ataupun sell call, tetapi sebagai untuk pendidikan semata-mata. Saham yang terlibat di dalam news tentang gas ini iaitu Petronas Gas Berhad. Jom sama-sama kita semak syarikat ataupun saham ini. Petronas Gas Berhad, nama singkatannya PETGAS. Stock code 6033, tanda S tu bermaksud syariah. So dia dilistedkan di main market dan terlibat di dalam aktiviti perniagaan gas, water and utilities. Kalau anda tengok di dalam chart tersebut, kita tengok berlaku penurunan kerana news ini memberi impact yang bad lah. So kalau kita tengok harga saham sekarang seunit ketika ini RM18.12. So berlaku penurunan yang drastik lah terhadap bad news yang keluar baru-baru ini. So data yang kita nak tengok pertama sekali tentang syarikat ini, kalau anda lihat di hujung tepi itu ada 52 weeks low and high, iaitu saham ni pernah naik tertinggi selama 52 week, itu bermaksud setahun lah. So selama setahun dia pernah naik tertinggi RM18.80 dan pernah turun terendah RM15.20. Seterusnya ROE, Return on Equity. Ini diukur untuk menunjukkan kecekapan syarikat menggunakan modal pemegang saham. Lebih tinggi, lebih baik. Perkara seterusnya yang kita nak tengok iaitu PE. PE bermaksud Price to Earning Ratio. Ia menunjukkan nisbah harga saham kepada pendapatan sesaham. So saya tahu bahasa ni terlampau teknikal. Secara mudah, ia nak menunjukkan jangkaan pertumbuhan sesuatu syarikat, sesuatu nilai. So kalau terlebih nilai, ia menunjukkan saham tu overvalue. Bermaksud saham tu dah terlampau mahal. Seterusnya ada EPS, iaitu Earning Per Share. Ini nak mengukur apa? Mengukur keuntungan sesebuah syarikat. So lebih tinggi nilainya, lebih untung. Kalau kita tengok 93. So maksudnya Petronas ini adalah syarikat yang tengah untung. Untuk menjelaskan Petronas ni tengah untung ataupun tidak, so kita boleh tengok pada quarter report ataupun annual report. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda. DPS, Dividend Per Share. Dividen per share ini bermaksud dividen tunai dibayar kepada setiap pemegang saham. Tujuannya kita nak fokus, pelabur nak fokus pendapatan dividen, income yang diberikan kepada pelabur. So kalau kita lihat di situ 72 sen yang diberikan kepada pelabur-pelabur saham PETGAS ini. Ini penting bagi pelabur jangka masa panjang. Mereka akan melihat DY iaitu Dividend Yield, iaitu pulangan dividen tahunan yang diberikan oleh syarikat ataupun saham PETGAS ini. Kalau kita tengok 3.98%. So agak tinggi juga dividen yield yang diberikan. Bagi saya pula, indikator untuk dividen yield adalah 5% ke atas. Tapi terpulang pada masing-masing. Tak ada salah, tak ada betul. Seterusnya kita nak melihat pada financial report syarikat. Adakah syarikat PETGAS ini untung ataupun rugi? So kalau untung, kenapa kerajaan hari ini menarik subsidi?
Tepuk dada, tanya hati anda undi apa sebelum ni. Ini adalah data annual report, iaitu laporan keuangan tahunan. So kalau kita tengok daripada data ni, daripada tahun 2018 sehingga tahun 2025 lah. Dan kalau kita melihat, anda lihat biru-biru itu, iaitu itu adalah revenue, iaitu pendapatan daripada keuntungan syarikat. So kalau anda tengok hijau-hijau tu, itu adalah net profit. Okay, itu adalah net profit, iaitu untung bersih. Dan kalau anda tengok ada line, itu line kuning ni, iaitu profit margin percentage. So kalau kita lihat secara revenue-nya, ia adalah peningkatan daripada tahun 2018, 5.5 bilion keuntungan tahun itu, dan tahun 2024 naik 6.5 bilion. So itu adalah satu peningkatan yang baik. Dan kalau kita tengok net profit still berada dalam 1.8 bilion, 2 bilion. Kalau kita tengok 2024, akhir tahun 2024, 1.8 bilion. So average macam gitulah. Syarikat ini berada dalam keadaan yang untung. Persoalannya kenapa ditariknya subsidi? Dan kalau anda tengok data 2025, dia belum habis lagi lah tahunan. So kita ada lagi lebih kurang 6 bulan lagi. So kalau kita tengok baru sahaja half year, dia dah membuat keuntungan sebanyak 1.6 bilion. So dijangka mungkin keuntungan pun kekal dalam 6 bilion, 5 bilion macam gitu. So kalau kita tengok pada data kewangan ni, syarikat ni berada dalam keadaan untung. Seterusnya kita nak tengok pada chart saham ini. Kalau kita lihat saham ini, dia punya chart, dia tunjukkan data daripada tahun 1996 sehingga 2025 lah. Kalau anda lihat daripada tahun 1996, okay, sehingga 2012, harga lebih kurang dalam RM8 lebih, RM9 lebih. So dia pernah naik tertinggi lebih kurang dalam RM22, RM24. Ini adalah saham yang memberikan keuntungan kepada pelabur-pelabur dan juga kepada negara. Kalau kita tengok daripada tahun 1996 sehingga ke hari ini, harga sahamnya terus meningkat naik. Inilah yang dikatakan peluang kepada pelabur-pelabur saham. Jika berlaku bad news, bagi pelabur saham, ini adalah peluang. Apakah peluangnya? Peluangnya ketika berlaku bad news, harga saham berkemungkinan akan jatuh. Itu yang kita sebut sebagai harga tengah diskaun. So kalau good news, harga saham berkemungkinan akan naik. Ini menunjukkan peluang juga kepada pelabur-pelabur saham kerana harga saham yang dah dibeli dah mula naik dan masa untuk mengambil keuntungan. Itulah ketika bad news ataupun good news, itulah peluang kepada pelabur-pelabur saham. Jadi saya nak mengajak pada semua orang untuk mula membuka akaun CDS, mula belajar instrumen-instrumen pasaran yang ada di Malaysia. Ini peluang kita, mulakan hari ini untuk keuntungan pada masa depan.